Dan ya, memang betul dia telah meninggal. Dan saya start daripada tu, saya stop merawat, saya buang semua ilmu saya betul-betul stop. Saya rasa macam yelah, saya tak pernah rasa sunyi kan, sebab kita ada anak-anak, ada suami ni. Bila ada suami ni, kita rasa penuh lah, terisi. Tapi bila dia tak ada, banyaklah gangguan yang cuba tu untuk attack saya tu. Tapi itulah, Allah kata, saya pernah pergi ke klinik, hospital lah, untuk jumpa doktor. Saya tanya kenapa saya selalu sakit dada, kenapa saya selalu tak boleh menyawa dan sebagainya. Saya takut saya sakit jantung. Sebab bila kita arwah dah tak ada, saya je lah yang jaga anak. Kalau saya tak ada, nanti siapa nak jaga? Doktor kata awak kena anxiety, dia kata macam tu. Awak kahwin lah, dia cakap macam tu. Cakap doktor ni jangan main-main lah doktor. Saya betul-betul ni. Ya, awak tak pernah rasa sunyi. So bila awak rasa sunyi, inilah yang jadi pada awak, dia kata. Kita kan Nabi kata nak sedih tak boleh lama-lama kan. Saya sepanjang hari nangis. Sebab saya risau, takut saya tak boleh jaga dia. Sampaikan saya drop saya punya apa saja ilmu yang ada tu, sebab kerana saya takut satu hari nanti bila saya kena anak-anak pula. Tapi doktor cakap macam ni, Puan, urusan jaga anak-anak ni bukan urusan Puan, serah pada Allah. Tu yang jentik hati saya. Saya kata betul juga. Saya kata benda ni semua pinjaman. Allah nak tarik ni memang sebentar saja. Cuma arwah suami tu saya agak kesal sikit lah, sebab ada orang menuduh yang bukan-bukan lah. Macam ni isim sebab ilmu lah, ambil ilmu sesat lah kan. Tapi jauh di lubuk hati memang bukan begitulah. Dia pergi tu hujan, dia kan kurus. Bila kurus, tangan macam ni, dia pakai pampers tau. Saya jaga dia macam baby lah. Bila kita mandikan dia, kita boleh kepak elok-elok tangan, lembut badan. Pergi tu dengan tenang, muka pun macam senyum kan. Dia dah berada seronok dah dengan Allah kan kat sana kan. Sebab apa, sakit dia tu selama 4 tahun, 2, 3, 4 tahun berjuang. 8 bulan saja terlantar. Allah dah hapuskan dosa-dosa dia dan semuanya kan. Kita ni, kita risau, takut kita ni termengeluh ke, terpenat ke nak jaga dia kan. Saya selalu rasa dihambat rasa bersalah benda tu. Saya rasa macam saya tak dapat jaga dia yang terbaik. Saya tak dapat jaga dia. Saya rasa macam tu. So tapak rumah saya tu sampai sekarang, jin tu memang diutuskan untuk tak, siapa-siapa tak boleh kacau tapak rumah tu. 2 orang adik saya tak okey, yang perempuan dengan yang lelaki tu tadi. Diuji kesakitan dia, mental dan fizikal. Memang teruk. Mak saya sebelah kaki dah potong dah. Tapi kita berusaha lah yang mana yang patut untuk buat apa yang patut kan. Tapak rumah tu tetap tapak rumah tu. Betul. Kita berkongsi, kita tak boleh buat apalah. Dan gambar dia tu yang ganggu tu sebiji macam yang akan nampak. Cuma dia tinggi lagi dan dia berjubah hitam. Kalau buka memang akan nampak dia punya dia punya sosok dia tu. Sebab tu kalau saya balik kampung, memang saya cakap macam ni pun dia trigger. Dia tak boleh dengar saya cakap pasal tu. Saya banyak juga saya berkongsi. Kalau saya duduk kat hutan lagilah, turun tu dengan anginnya, dengan baunya. Dia nak cerita yang aku kuat, aku raja, kau nak cerita pasal aku ke sekarang ni. Macam tu. Sebab tu tadi saya dah niat, yang climax tu saya nak letak ni. Kiranya bila saya niat, dia tahu dah saya fikir pasal apa. Sebab tu dia ada. Sebab tu saya pagar awal-awal tadi. Tapi dia ada, tak boleh buat apa lah. Kalau dia nak usik saya time tu, yelah, saya mungkin mengakulah saya bodoh lah time tu. Tapi sekarang memang tak lah. InsyaAllah lah, saya ada Allah. Allahu Akbar.